Untuk ni lah, untuk mendulemah ni. Belum lama Esok. kita kata 1/1 boleh submit. Tok, dari Ya. segi kuota orang ramai yang mungkin memohon tu, ada limit ke, dot ke untuk buka esok tu? Tak ada. Takut diserbu Tak tu ada. boleh je? Tak ada, hantar saja. Nanti kita akan tengok case by case. Saya akan tengok syarat-syarat dia macam mana. Ya. Cara menghantarnya memang mengambil borang di Kita PTG? beritahu itu sama ada di PTG ataupun di Secara ya. manual atau Pecahan. online ke? Manual saja. Buat masalah ni saya secara manual. Untuk maknanya esok berambil borang ke? Ambil borang, isi dan dah serah. Tok, Ya. esok pendulang dan juga penjual ke pendulang saja? Pendulang. Pendulang saja. Penjual tu dia kena mesti berurusan dengan PTG. Mesti pembeli pun mesti mendapat kelulusan daripada kerajaan negeri. So setakat ni InsyaAllah. Tok, kawasan yang gezek-gezeknya ada dah ke? Belum Ada. Sudah pun kita identify. Tinggal lagi kita nak keluarkan gazet dia, mesti mendapat kelulusan daripada MMK. Dah saya bagi tahu, sebagaimana saya bagi tahu dulu dah ada daripada Jeli, Gua Musa, daripada Tanah Merah dan Kuala Kerai. InsyaAllah. Tempat tu yang kita kena pasti yang ada mineral itulah, galian emas itulah. Dan benda tu kita akan nilai daripada masa ke semasa, melihatkan kepada perkembangan, ya, insyaAllah.